yang terkini. Hai, saya Isa. Saya Yan. Dan saya Mamat. Kami Bola Steady je. Selamat kembali mendengar Bora Mic Check di Spotify dan juga di YouTube. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kami ada penaja terbaru. Dia dah sign kontrak. Alhamdulillah. Dan dia akan bersama kita selama berapa? 3 bulan dulu. Alhamdulillah 3 bulan. Kita test dulu lah. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, kita ingin memperkenalkan penaja terbaru kita di BMC, iaitu Kaishu. Dia macam dan kepada anda yang ingin tahu, ini adalah penaja terbaru kita di Bora Mic Check. Pada siapa yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan mereka, boleh hubungi Kaishu SG di talian 8113-9869. Salah. Ya, betul. Lagi sekali 8113-9869. Ya, siapa yang nak follow sponsor baru kita di social media, kita ada Instagram, TikTok Kaishu SG, dan juga di Facebook Kaishu Space SG. Siapa yang nak follow boleh follow di social media. Kita mohon kerjasama anda untuk naikkan followers Kaishu SG. Jadi untuk kita sama-sama menjayakan lagi bisnes orang Melayu kita. Amin. Okey. InsyaAllah. Kaishu SG, teman reno anda. Perkhidmatan renovasi untuk semua. Tidak kira projek kecil atau besar. Tagline: aspirasi kamu, inspirasi Kaishu. Okey, kalau kita susah sangat nak cari Kaishu ataupun dia punya gambar-gambar renovation lah, kita boleh type saja dia punya hashtag yang apa yang dia ada lah. Hashtagnya adalah Reno with Yan. Kau dah bangun belum ni? Dah. Suara ni baru nak patut sebelum rekod kumur-kumur dulu. Makan sambal banyak sangat dah ni. Okay, kita dah tahu nama company. Sekarang ni kita nak kenal-kenal dengan orangnya. Tengok sikit. Okay, tanpa membuang masa, kita jemput bos Kaishu. Bos belum lagi. Kita jemput yalah bos Kaishu lah. Senang lah. Dia tengah nervous. Bos Kaishu pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan saudara lambai sikit. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau cakap bos, ni partnership, so co-founder. Co-founder. Malulah tu. Jadi inilah saudara Yan. Jadi kalau anda menghubungi nombor yang tertera tu 8113-9869, Yan yang akan angkat. Betul? Ya, betul. Jadi ini, so kita nak kenal lah. Ini adalah company renovation lah. Jadi kepada anda yang mungkin baru saja beli BTO ke atau baru beli resale, kalau sekiranya masih lagi mencari renovation company yang boleh mengubah suai rumah anda ikut cita rasa anda, anda boleh hubungi saudara Yan kita. Jadi sekarang ni kita nak tanya dia lah soalan-soalan mengenai company dan juga diri dia sendiri. Betul. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Salam perkenalan. Okey, jadi saudara Yan, soalan yang pertama. Macam game show. Makin biru muka dia. Kita nak tanya lah. Okey, mungkin boleh kenalkan kepada kita punya pendengar dan juga siapa yang menonton dekat YouTube ni kan. Kenapa pilih jalan ni? Nampak? Kenapa kau pilih jalan ni? Kenapa? Macam crime watch. Cuba cerita sikit. Kenapa Okay, honestly aku tak ada much background in this lah initially lah. Okay, so aku punya full time job before this, aku kerja Toys R Us. Toys R Us. Okay, so aku kerja kat sana dalam 17 tahun. Wow. So aku mula daripada staff, then go all the way sampai district manager lah. So semua kedai kat Singapore dengan Brunei aku jaga at that point of time. Okay, so during that tenure aku dekat Toys R Us, aku did a lot of store renovation project. Okay, so from there ada macam berputik lah sikit lah dia punya minat kan.
Because like every now and then kau tengok floor plan, kau work with the vendors, with the subcontractors and everything. Jadi macam at first aku betul-betul jujur aku tak berapa minat lah. Pasal kerja dia macam Tedious. Yeah. Takes a lot of time and it's not something that aku nak buat. But as time goes along, aku realise that aku kind of like the designing part, that kind of thing. Pasal aku tolong aku punya direct boss with the planning and stuff like that. Yeah, so maybe daripada sana aku dah mula suka sikit lah. Yeah. So eventually, long story short, after 17 years, aku decided like aku nak get out of this circle of macam 9 to 5 job. Aku need more time with the family. That time aku baru 5 years kahwin. Dan aku pun baru ada anak yang kedua. So aku was like deciding lah nak buat apa. We change jobs, that kind of thing. Then one of aku punya kawan just floated this idea lah. Nak try renovation apa. Okay. Yeah, it seems like lucrative business in Singapore. Masih baik tau. Kadang member dia macam jadi bapa ayam pun. Itulah. Sibik kawan dia baik Okay. Yalah, so from there macam okay, actually when he floated the idea, aku was like, I mean like buat business sendiri ke kerja dengan company lain? Cakap tak mau lah, kita just try sendiri lah. Pasal dia dalam construction line. So dia pun actually aku punya close friend dalam Toys R Us lah. So he quitted way before me lah. So from there macam kita floated the idea, kita discuss, and then macam aku bangun rumah aku semua. Dia pun cakap, you rumah sendiri pun masa nak renovate, you draw everything for kita punya ID lah. So macam I feel that your niche, like your bukan niche apa ni, your capability, your light is in that area. But then aku macam, but I don't have any design background, that kind of things. Tapi macam fikir balik lah, macam this ID punya job, yes lah, kau require the design background and everything like that. Correct. Although in Singapore dia punya barrier of entry is very low, but at the very least kan, aku rasa the design part kau boleh belajar sendiri lah. But what matters most is project management. And itu yang aku ada daripada Toys R Us. So with that as aku punya background, aku decided okay lah, cuba lah. So it's been 2 years, Alhamdulillah. So we're still going strong. Yeah, and everything. So Alhamdulillah lah. So that's why aku decided lah, macam daripada jual mainan, aku renovate rumah lah. Okay, so bila kau dah start tu, kau dah cakap okay, kau dah tekad, okay jom kita buat renovation lah. So berapa bulan kau punya first customer? Aku started 23 November aku register Akra. So aku punya first customer was in January. Not bad. Alhamdulillah, laju Alhamdulillah. Tapi itulah macam recommendation from a friend lah. Okay. Tapi honestly that project was so bad lah. Okay. So tak apa, share je sebab tu kau punya first kapal apa kau nak belayar. So how? Okay, like there was so many challenges lah, because macam honestly between aku dengan aku punya partner, we didn't expect business for the first 6 months. Betul. Tapi macam alhamdulillah it came within the first 2 months. Tapi the challenges dia rabak weh. Macam mana? Okay, first and foremost, the most important thing of any renovation economy quotation. Okay. Aku sudah underquote by 2,000. Underquote. Underquote dah 2,000. Okay. Okay, and then came the issues of looking for subcontractors, looking for people to do the work for you. Okay. So at that point of time masih baru, right? So macam masih mencari lah. So I was like looking around, and then macam at that point of time project dah masuk. Okay. So terpaksa lah, just macam call this person, call that person. Pasal macam the first project was buat toilet. Toilet saja. Toilet saja, 2 toilet. Okay. Aku dah ada semua tau. Semua, kalau kau nak buat carpentry, nak buat electrical, Everything, semua aku dah ada. So right now ni semua kau dah ada? Plumber aku tak ada weh. Asal tak pergi kita Boleh? Kita boleh ke? buat prop apa salah? Maksud dia Mau dia flush keluar kan? Asal aku flush keluar kan rumah jiran Kata first project. First project. Okay. Error lah. Okay. Yeah, so it was very bad. It was very bad honestly. Aku pun that time aku bilang the client lah, macam ni aku punya first project lah. So aku masih learning and
everything like that. So kalau aku dah buat silap and everything, maafkan aku lah. Aku Yelah, seriously faham was lah. super bad tau. Macam and aku gabra. Then processes aku belum tahu what goes first. So aku macam take the word of the contractors. Kalau contractor cakap kau pasang lampu dulu, aku pasang lampu lah. Kau pasang jamban dulu, aku pasang jamban lah. Kau ambil daripada orang yang dah biasa buat kerja Dah macam biasa itu buat. okay. Tapi the thing is macam this kind of things, dia ada banyak timeline kan. bukan timeline, dia macam different people have different approaches to it. Yeah. Correct. There can be right, there can be wrong, and there can also be like no right or wrong. Betul, So to betul. speak lah, macam unfortunately for that project, apa yang aku belajar semua yang salah. Okay. So mess up gila, Okay. mess up gila. Bercakap pasal first project tu, memang kita faham selalunya benda yang first tu is trial and error lah. So maybe bound to have mistakes. Tapi sekarang kita nak tahu how you overcome that error tu untuk renovate toilet tu jadi perfect. Okay, so when it was completed, kita hand over, the client brought up a couple of errors lah to us. Okay. Dia tak suka ni, dia tak suka tu, they want us to improve this and that kind of thing. So Okay. what aku did was like, since these errors are coming from this group of people who are doing it, Okay. what aku did was like, kalau aku rectify using the same person, I'm going to get the same thing. Yes, Okay. correct. Aku cek orang lain lah. Okay. So this orang lain is aku punya electrician punya contact. Okay. So after aku buang dengan dia and aku tengok portfolio dia and everything, dia macam pada aku dia more convincing lah. Okay. Okay, so aku sudah rectify lah. Sudah rectify semua, dah okay. Then dia buat balik apa yang client cakap they're not very happy with. Okay. Then after that dah settle. Okay, alright. So bila yang kita call it recovery service lah So yang during yang recovery tu, adakah kau minta any additional cost daripada kau punya client ke, atau Oh, tak, kau tak. sendiri like settle semua? Okay, this is the thing about renovation. Okay, I know it's a business. Everybody's out there to make money. Okay, biarpun yang markup tinggi atau rendah. Yes. Tapi one thing kita nak kena tegur is when kita sebagai whatever you want to call it, ID ke project manager, kalau kita buat silap, it has to be at our own cost. Yes, correct. You cannot pass on that cost. Oh, because you never say this. Pasal awak tak cakap ni bukan salah saya. The thing is you are doing things according to owner punya requirement. True. Kalau orang tak happy, Yeah. and it's genuinely kita punya mistake, aku nak lah, kena settle lah. Okay. Ni bukan lah, betul, nak kena buat lah. So, Tapi nak kena jujur lah. Instead of profit, kau kerugian first project 2,000 ataupun lebih. Tak sure. Berapa? Aku dah rugi 2,000 first. 2,000 first. Aku panggil orang luar. Bayar lagi. 1,500 lagi. Aku hilang. Belum habis. Final payment aku tak angkat. Final payment kau tak Tu berapa angkat. persen tu? Final payment tu left dalam berapa persen? Final payment aku 10%. 10%. Kenapa kau tak angkat? Sebab muka lah. Aku rasa it's only fair lah. Because it's like, okay, kita plan timeline betul? Yeah. So kita dah plan timeline. And then that point of time clash dengan, that time was Chinese New Year. Okay. So dah clash. And then what was supposed to be a Handover lah. 6-week project dah jadi 8 weeks because of the Chinese New Year kan. So after that nak kena rectify, took another 2 weeks. Okay. Kita dah makan about 10. 1 month Yeah. of owner punya time. Okay. And untuk kita to go there and macam still ask for the final payment, macam tak sedap lah. Yes, faham. Kita dah buat this kind of errors, that kind of thing. So it's only, I'm not saying it's only right, but for me it's only fair. Okay, faham. Yeah, that we don't accept the final payment. Okay, untuk aku kan, apa yang aku nampak Ian ni, satu kesungguhan. Yes, Kesungguhan dengan apa segala benda yang dia nak lakukan lah. Betul. Dan lagi satu, ikhlas. Yes. Kenapa aku cakap ikhlas Aku rasa nobody would want to talk bad about their company. Their initial start. Betul. Yes. Where pada aku Yan ni dia ikhlas untuk bercerita benda-benda yang mungkin Orang tak tahu tau pasal renovation. Orang semua tahu cuma yang cerita-cerita best je. cerita-cerita best je. Dan Yan ni dia ikhlas tu sebab dia ceritakan tentang apa dia mengalami pada satu ketika tu. Yes. Awal-awalnya the first project. Ya. Jadi kepada anda kan, kita bukan nak orang kata tu Sugarcoat lah. memang betul Kaishu ni dia sponsor kita, bukan kita nak orang kata tu Angkat all out kan, tidak. Tapi korang just
tengok Ian sendiri orang dia macam mana. Tengok pack kamera sikit, pack kamera. Muka macam school monitor Actually aku agree dengan Isa sebab bila orang datang kita, orang nak sponsor kita, obviously kita happy, tetapi kita pun study juga orang tu macam mana, betul. adakah ni bagus untuk kita punya platform ke tak, vice versa lah kan. Sebab at the end of the day, satu bangsa Melayu lah. Ya, betul. Lagi satu is they are here because they want to help people build their home. Betul. Dan kalau sekiranya nak bertanya tentang harga dan sebagainya, silakan. Kalau tak suka, by all means, because there are a lot of people out there doing renovation work. Betul. I mean, we are trying to be very, orang kata tu jujur lah. Jujur, Jujur kan, transparent lah. But then again, try engage Kaishu. You won't know, probably insyaAllah your home might apa orang kata tu jadi dengan tangan Kaishu sendiri. Betul. Okay, Yes. aku sentuh sikit pasal macam tadi Isa cakap tu. And kita nak sentuh pasal kejujuran. Sebab kalau sekiranya a company yang usually macam berbual pasal product talk, diorang akan cakap benda yang baik je tau. Diorang cakap benda yang achievement. Diorang tak akan cakap benda yang diorang went wrong. Betul. So kalau kau dah nampak kejujuran dia at the first episode, dia dah cakap apa yang dia buat tu ada kesalahan, lepas tu dia own up to the mistake, lepas tu dia rectify the problem without asking for any additional cost. Lagipun last 10% payment dia tak ambil sebab dia rasa macam memang ni silap aku, ni kena aku main tai chi aku angkat. So kalau nak cakap pasal kejujuran, kalau kau nak cari renovation company yang kau rasa macam jujur lah, ikhlas buat kerja, ini bukan nak angkat ini korang dengar daripada mulut dia sendiri. So aku rasa saudara Ian ni representative daripada Kaishu adalah salah satu orang yang kau boleh cari, call untuk dapatkan inquiries. Right. Okay. Lagi satu, kita dah terlalu jauh lupa nak tanya apa maksud Kaishu tu. Adakah nama yang digabungkan dengan pasangan ke ataupun dengan partners ke, macam mana Kaishu tu? Gabungan tu tidak, dengan pasangan tapi pasangan orang rumah lah, bukan dengan partner. Macam aku punya partner, dia macam dia steady gila. Dia macam bila terbual dengan dia, brother, what to name our company? You think anything so can, got company can already. So sorry, dia Chinese? Ya, dia Cina. Okay, Cina. Okay, jadi Kaishu ni dia basically renovation dalam bahasa Jepun. Kaishu. Okay. Itu je lah. Okay. So nama ni kau macam mana? Kau Google ke, tiba-tiba mimpi dapat ke? Takkan nak cari Al-Quran, Google lah. Tak, aku tak Google. Aku punya rumah masuk bilik, aku punya office lah, ada home office kan. Dia masuk, dah dapat nama company? Belum. Dia pakai nama ni. Dia nama apa? Ni, Kaishu. Apa ni? Renovation lah. Tahulah renovation. Tapi apa bang Kaishu ni? Renovation. So lepas tu aku macam bergaduh sikit. That kind of thing. Macam pada aku is like kind of like macam very lame lah. Macam renovation Kaishu, that kind of thing. Tapi macam bila aku sit on it for like 2-3 days, macam okay juga lah. Style juga boleh lah, dan jadilah. Okay. Bahasa Jepun rupanya. Okay, for upcoming projects, so how do you handle? Pasal kau cakap kau ada partners kan. So it's just the two of you ke ataupun there are a lot more coordinators? Okay, currently kita punya company masih kecil, so masih aku dengan partner aku lah. So untuk aku handle all the residential projects. Dan untuk aku punya partner, dia handle all the commercial projects lah. Sebab aku touch 2 years dah dapat pegang commercial project. Wow. Kira kasar tau. Rezeki lah. Okay. Alhamdulillah. So macam kalau korang nak look at residential projects yang kita dah buat, we have a few kat kita punya social media lah. Yes. Then kalau commercial kita tak buat sangat. So commercial kita is a collaboration. Okay, so untuk commercial, kalau korang really nak tengok kan, korang pergi Toys R Us Vivo City. Toys R Us Paragon. Okay. Toys R Us City Square. Okay. Itu kau yang buat? Macam we manage the project lah. Okay. Lah, that kind of things. Wow. Kasar. Dahsyat tau. Main shopping center Toys R Us tu. Yang kau tengok studio kita boleh buat macam Toys R Us lah. Nampak kita berak, toys pun tak ada.
Okay. That's one thing good lah. I mean, this is orang kata tu portfolio. Betul. Portfolio bukan saja boleh buat rumah, malah boleh buat kedai commercial lah. Office, commercial building, ya. Kan. Tapi memanglah untuk cabaran pula macam mana? Tadi ada sentuh sedikit lah. Awal-awalnya cabaran sebab baru bermula kan. So untuk masa-masa kini ataupun sebelum ni, COVID dah bermula belum? Dah habis lah. Tak, maksudnya that time, that point of time, your company during dah post COVID apa? That means dah lepas lah. Untung lah Ya, ada banyak masalah apa time COVID kan. Ada yang rumah terbenggalai. So for again for future, I mean moving forward, what kind of, macam mana cakap sebab sekarang ni biasa anak-anak muda semua BTO. Okay, kan. Habis yang rumah-rumah resale lagi. The challenges between this kind of houses. Okay lah, basically kalau if anybody does BTO, dia pretty much straightforward lah. Dia blank canvas apa. So macam kalau klien ni nak apa saja yang dia nak kan, and looking at dia punya house floor plan and everything is possible, it's okay. And then furthermore dia punya macam cakap dia punya fixtures, dia fitting semua dah up to date. Okay, tapi bila challenges of going into older resale units, okay, sometimes macam recently kita kena was at Yishun. So macam that unit dia tak ada government gas pipe. So you need to install for them lah. Tak boleh install. Kalau tak ada means tak ada apa. Okay. Tapi dia orang tak pakai tong gas. So macam that kind of thing macam. Tapi the thing is macam from a household who like dominantly use macam LPG punya stove. Dia punya perkakas semua dah for gas apa. Dan lali nak tukar inductionnya cooker. I mean, orang punya stove, punya barang-barang dapur semua nak tukar. Itu je lah. So macam that's one of the challenges, that kind of things yang kita face lah for resale lah. And normally resale, orang punya rumah punya beam at weird places lah. Betul. Itu yang macam kita nak kena think of macam how to handle all those kind of things. Macam we recently did this Tampines unit, 5 room, besar rumah dia. Okay. Alhamdulillah, kita dapat pun dah buat, lepas tu macam rasa puas hati pasal jadinya cantik apa. But the thing about this unit, dia 5 bilik tapi dia ada considered 4 bedrooms lah. Okay. One of the bedroom is a study lah, tapi sebesar bedroom. And then they wanted to extend orang punya master bedroom. And then by doing so nak kena hack tembok. Dah hack tu atas ada all the structure beam. And then kalau dia tinggalkan tak lawa apa. So I have to think of something lah. So those are the kind of things yang macam, for me it's a challenge because I don't see this every day. Serius, aku takkan nampak benda ni. Macam aku tinggal BTO, that kind of thing. So macam benda semua dah prim and proper, that kind of thing. So bila kau dah hack alih-alih kau ada ni benda then client tak suka, then how do you overcome all this kind of thing. So you have to think lah macam nak kena build partition wall, nak kena build plasterboard over it lah, kasih jadi curve lah, that kind of things. So sekarang orang suka all these curvatures and everything, right? So try to incorporate all the kind of ideas lah. Okay. So end result dia, customer happy tak dengan apa yang kau suggest tu semua? Alhamdulillah, diorang happy gila. Alhamdulillah. Happy gila. Okay. Alright. So rumah yang kau sebut tu ada dekat social media, Kaishu? Ada kat TikTok, ada dekat Instagram, Facebook pun ada semua. Okay. So siapa yang mungkin berminat nak tengok lah what's the outcome of the house, korang boleh pergi dekat social media Kaishu. Okay, silakan. Okay, aku ada apa? Kita banyak sangat. Kita belum masuk advertisement kita ni. Tak payah. Advertisement last. Kau tak pay attention Okay. Okay, sorry. Last. Kenapa kena pilih Kaishu? Yes, boleh aku tambah sikit? Boleh. Apa yang bezanya kau, Kaishu, dengan renovation yang lain ada di Singapura? Tapi sebelum tu aku rasa soalan aku better dulu. Sebab korang macam closing. Okay, soalan aku is that, sekarang sebab macam kau cakap, sekarang banyak yang couples. Diorang usually buy for BTO, and ada yang masa betul nak rumah, diorang akan beli resale. So macam mana kau as a project manager kan, yang ID lah, so kau boleh attract all these young couples to engage your company
untuk sebab yang couple diorang punya idea macam-macam apa. Diorang nak rumah macam gini macam gitu. Ada yang nak macam kes minimal teruk punya macam kes macam kau masuk macam tak ada apa-apa tau. So macam mana like how you yourself can convince that you young couples, come use my company. Aku punya taste kira sama macam korang lah. Macam gitu. Okay, basically kalau nak really get them right, get these people kan, the first thing is macam kau nak kena kenal the client first. Okay. Dia macam getting into relationship lah. Yeah. Macam kau nak bercinta, kau mesti kenal. Tengok whether kau compatible, that kind of things. Okay. Sometimes it's not whether kau nak aku ke tak nak tau. Sometimes it's whether aku boleh buat apa kau nak ke tak. Okay. So it's not a one way street or it's a two way street. Okay. You may macam kau maybe macam suka lah, macam dia ni ID bagus lah, dia baik, dia handsome, dia lawa ke dia dah. Tapi kalau dia tak boleh deliver apa yang kau nak, then it's not a workable relationship. And honest ID will tell you that. Okay. So so the way kau answer is that adakah Kaishu is the one yang masa kes kau rasa macam kalau Kaishu tak boleh buat, kau akan jujur ke? Atau kau masa type yang angkat dia? Tak, aku dah pernah reject 2-3 customer pasal aku tak boleh buat apa diorang nak. Okay. Okay, nanti Isa punya last aku selit sikit. So dalam semua orang nak projek, macam kalau boleh masuk projek ni sebab people nak buat duit. So untuk engkau, what's the max that you can go? Untuk satu kali angkat dah ni max je, aku tak nak ambil lagi, aku tak nak abaikan aku punya klien. Okay, untuk aku ni aku just recently been put to the test lah. Okay, so in a span of 1 bulan, okay lah, let's say 2 bulan lah the max aku boleh handle is 3 full house projects. Masya Allah. Full house, kira major lah. Kan semua kau nak buat toilet, dapur, flooring, full house lah. Okay, aku max boleh buat 3 je. Okay. Anything more than that aku tak boleh. But if people really want you, they need to wait lah. They need to macam nak kena negotiate lah. If it's like a small thing, macam kau setakat nak buat dapur, okay, itu insyaAllah kita boleh selitkan. InsyaAllah kita boleh selitkan. Tapi kalau macam I have to handle another major full house renovation, minta maaf lah, bukan dalam kemampuan lah. Aku tanya macam gini sebab apa tau, aku dah pernah dengar kes yang this particular guy apa, memang from big name, tapi dia angkat semua orang punya projek, alas rumah terbengkalai. Dah start dah ada red flag dekat nama dia. Benda tu tak best lah. That's why orang cakap don't bite more than you can chew. Yes. Nampak, ini ada lagi salah satu kejujuran. Betul. Dia terus terang dia cakap kalau aku tak boleh means tak boleh. Betul. Aku kira apa orang kata tu, ukur baju di badan company. Kira dia bagus lah. Dia tak nak abaikan klien dia. Yang 3 tu kira max lah. Dia nak buat sui-sui. Lepas tu dia nak handover yang sebaiknya. Then kalau ada rezeki, Allah bukakan pintu rezeki, dan orang akan datang pula. Betul tak? Betul. So berbalik pada kata akhir tadi. Yes, correct. Kenapa kena pilih Kaishu? Why? Okay, korang semua dah buat renovation rumah? Yes. Okay. Yan paling banyak Yan. Dia memang. Okay, aku tak tahu but aku pun pernah go through the renovation journey also lah personally. Tapi bila korang pergi jumpa ID kan, lepas orang calculate semua untuk kau, what's the first thing orang minta daripada korang? Deposit Kan? Betul. Kan? Okay, untuk Kaishu, okay, we do it a bit differently. Okay, pasal kita quote based on design. Okay, so apa kita buat dulu, sebelum korang bayar anything, deposit apa ke benda semua, that deposit is 10% tau. 50,000 project is 5,000 tau. Which is a lot, no? Betul. So before anything, korang tak payah buat apa-apa. Bilang kita apa yang korang nak. Okay, we'll render 3D rendering, full 3D rendering, kita draw kita kasih korang. Tak minta apa-apa. Tak minta apa-apa. Ini certain ID company they charge for the ni tau, 3D rendering. So the charges will come later bila korang confirm. Habis kalau orang tu macam bastard, tak apa, aku dah dapat ini 3D ID, aku pergi tempat lain, macam mana? Lepas ni pergi bukan rezeki kita lah. Wih, nampak? Ini baru namanya percaya dengan rezeki Allah. Betul. Because macam buat apa? Macam honestly, kalau sekarang korang duduk dengan ID korang dulu Okay, aku nak ni. Tapi korang boleh bayangkan tak apa korang dapat? Korang tu dapur 12 kaki berapa panjang? Tak tahu. Korang tahu tinggi 8 kaki berapa tinggi? Tak tahu. Oh, ini kabinet
650mm, korang tu besar. Korang kena really, not a lot of people can imagine that. Tapi bila kita dah drawakan untuk klien, and kita okay, korang dapur atau korang punya living room macam gini, colour dia macam gini, and everything like that. So is this what you want? Yes. Okay, so ini panjang dia is 10 kaki, so kita charge kau 10 kaki. I'm not going to charge you 1 feet more atau 1 feet less. 10 kaki means 10 kaki. Ya, okay. Memang dah banyak yang terjawab. Alhamdulillah. Sekarang ni insyaAllah lah sebab kita punya pendengar banyak mungkin lingkungan umur yang sama macam kita juga nak buat inilah renovation. Jadi ini nak tanyalah kalau ada amin. ada tak promo code untuk BMC kalau diorang ambil perkhidmatan Kaishu? Mesti ada lah. Ada. Alhamdulillah. Silakan, berapa? Kalau ada pendengar BMC yang datang ke Kaishu untuk kita punya services lah, kita punya khidmat, okay, maybe just drop the code BMC X Kaishu. Okay. Kita kasih 5% off. Masya Allah. 5%? 5%. Wow. Mat, kau dapat rumah bila, Mat? Kau dapat rumah bila? Rumah aku masih belum pasang simen lagi. Alamak. Nampak lagi ya. Kau Ayan, buatlah sekali. Habis? Kasih kurang? Apa kasih kita? Kau dapat 5%. Okay. Okay, terima kasih Yan. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, Kaishu akan bersama kami sebulan 4 kali. 4 kali? Betul. Tapi bila yang Yan free tu insyaAllah lah kita jumpa lagi Yan. InsyaAllah. Jadi kepada anda yang inginkan perkhidmatan ubah elok rumah, hubungi Kaishu di talian 8113-9869. Ya, okay guys, kalau siapa yang dah dengar episod ni, kalau korang berminat untuk follow Kaishu SG, korang boleh pergi ke Instagram ataupun TikTok Kaishu SG combine. Kalau kat Facebook Kaishu space SG. Okay, aku just share dia email lah. Kalau siapa mungkin lepas dengar ni korang nak hantar email ke for any inquiries, korang boleh hantar enquiries@kaishusg.com. Okay, kalau susah sangat kita type saja hashtag. Hashtag dia adalah Renovian. Kau ni link sekali. Renovian. Betul lah. Okay, promo code BMC dapat 5% discount. Betul. Alright. So tuan-tuan puan, tagline dia, aku suka tagline dia. Tagline apa? Tagline dia lah. Okay, let's click sama Okay. Okay, tagline dia, aspirasi rumah kau. Aspirasi kamu. Bukan tu. Bukan. Alamak, dia ni pecah. Kau baca tu. Ni aspirasi kamu sini. Okay, Kau ni one more time. 3, 4. Aspirasi kamu, inspirasi Kaishu. Sedap lah. Dan dari itu kita berjumpa lagi di episod seterusnya di dalam Bora Mic Check. Apa pun sini je.